memang you betul-betul nak berlakon drama kita. Kenapa I memang suka topik dan genre kita ni sebab topik dia friendship. Dia bukan cerita hantu ke bukan cerita yang bodoh-bodoh semua. This is memang yang orang tengok dia akan jadi entertain, dia akan terpegun tengok cerita tu. Dia memang akan suka cerita tu sebab cerita ni tentang 4 kawan yang personality semua berbeza, tak ada clash langsung dan kawan baik. So you very enjoy dengan memang enjoy watak you. Okay, watak you? Watak saya macam nama dia Tina Tan. Dia macam bimbo Cina. Watak Cina. Okay. Dia macam bimbo sikit. Dia macam tanya soalan-soalan macam budak kecil tanya lah. Dia remeh-temeh lah. Macam mana nak pregnant lah. Pegang tangan dengan lelaki boleh pregnant lah macam tu. So memang soalan macam soalan ala-ala bodoh macam tu lah. So kawan-kawan saya yang tolong ceritakan macam mana nak pregnant lah, ni lah tu lah. So kat saya lah, because I memang anak emas. So yalah, watak saya memang mencabar tak? Ataupun you jadi diri you dalam drama ni? Tak sangat, because I kena buat macam mana tu You jenis orang yang macam mana, Don? I jenis orang yang ada juga sikit-sikit macam tanya soalan-soalan macam tu, tapi di luar set lah. Kalau di dalam set? Di dalam set memang extra over lah, extra over bimbo lah. Tengah sawak. Jangan. So sepanjang hari ke macam mana? Satu bulan kat situ. Kita baru balik KL. I think last week.